Alright gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dak Jam. Yang belum subscribe, pastikan kau dah tekan tombol subscribe, like, follow dan share, follow akaun TikTok dan juga Instagram Dak Jam untuk info short yang lebih menarik. Jadi dekat depan aku ni ada sebiji S1R 4SS yang dah convert clutch tangan. Okey, motor ni dia punya spek 65mm, tak ada jet. Jadi S1R ni sekarang dia pakai HM 3538. Okay, belakang aku tak sure. Jadi dia dah rasa macam tak nak pakai exhaust bising, dia pun nak beralih ke arah bisu. Jadi TS Racing ada keluarkan satu model baru. Aku tak tahu yang ini dah ada kat pasaran ke belum, tapi yang pasti yang ini paling latest. Okay, yang dekat tangan aku ni, ini adalah back pressure TS Racing punya exhaust. Yang ini untuk LC135. Okay, memandangkan S1R ni memang asal dia LC, memang boleh lah sangat pakai. Jadi depan dia ni saiz 35, 38, sampailah dekat dia punya hujung ni saiznya 35mm. Okay, jadi 35 depan, 38 dan hujung sekali 35. Okay, sebelum aku nak test GPS motor ni, okay, kita try run 1 kilo je. Bukan kita nak laju sangat pun. Aku sebenarnya nak bagi tahu yang korang boleh nampak dia punya apa tu, kesan exhaust bisu ni bila kita pakai. Jadi sebelum tu aku akan pasang dulu. Kita akan tengok bunyi dia, kita dengar, kita tengok dia punya cutting, lenggok dia, fitting dia, cun ke tak cun kalau masuk dekat LC ataupun S1R. Jom. Okay, ni exhaust dia aku dah siap pasang dah. 35, 38, 35 belakang TS Racing, back pressure. Kalau kau tengok dia punya finishing dia lah, untuk dia punya cutting dia, nampak? Dia ngam-ngam je dengan dia punya ni So fitting dia bagi aku okey je, cun je. Tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat. Nampak? Ini tu kan, fitting dia, laluan dia cantik lah. Cuma sekarang ni nak kena turunkan sikit dia punya main jet. Lepas tu kita nak try run sikit dekat dyno, nak tengok dia punya EFR je. Jadi EFR dia cun, baru kita boleh run lah. Kita test GPS sikit, tengok okay, power dia ada ke tak. Aku payah kau bunyi dia. Bunyi dia bagi aku nice je. Cun je lah, boleh lah, bunyi sedap. Kan idling dia sedap bunyi dia. Bunyi bass dia sedap geng. Okay, masa exhaust open 125, kita turunkan 115 ataupun 110. Ada beli ni, kita try 115 dulu. Berapa ni order apa pula ni? So pilot kita tukar juga 32 punya saiz. Boleh juga kalau kata 96 macam tu boleh je lah. Okay, jadi main jet tadi kita dah kecilkan sikit, 110. Mungkin kalau kurang sangat kita akan naikkan 115. Pilot 32. Dengar bunyi So kita akan run dyno, nak tengok dia punya EFR saja. Sebab motor ni carburetor, jadi kalau dia dapat main anggaran 12 lebih, 13.5 tu okey lagi. Okey, EFR. Kita tak nak ada lari jauh sangat. Okey. First run ni tanpa adjust jarum, power jet pun memang tak buka. Minyak kau nampak sini dia lebih. Lepas tu dekat RPM 78 sampai ni, sebelum dia hujung ni dia dah minyak dia cun. Lepas tu hujung dia lebih balik. So maksudnya tak
cun, minyaknya masih lebih lah. Daripada main jet pellet kecil, kita memang kena turun daripada exhaust open. Bila nak pakai brake pressure, minyak memang kena kecil sikit. Okay, so boleh kecilkan main jet dan boleh try main jarum sikit. So main jarum, sebab Mas cakap tadi lebih, kalau carburetor bawah macam ni tak ada masalah, tapi ujung dia mesti nak kena minyak cun. Ujung dia kena minyak cun lah. Kalau tak, kalau macam ni dia tak dapat, tak boleh koyak lah. Minyak dia lebih kat ujung. Tapi kita tak nak pula kering sangat ujung. Mana ni kalau dapat kering sikit daripada ni pun okey sebenarnya. Dalam 12 lebih pun okey malah rasa. 12 FR ujung ni 25 13 kan dia main 25 lah kat atas. Jadi jarumnya Malset paling atas, dia punya takuk jarum dia. Tengok. Saya rasa kita tengok ada perubahan tak? Perubahan memang ada, tapi kita nak tahu boleh capai tak apa yang kita nak. Okey. Ni graf first. Horsepower 22 lebih. Waktu tak ada jam minyak, apa minyak power lebih. Betul, 22 untuk first run. Ujung pun lebih tu. Dia 11 lebih kan minyak dia kan. Okay, lepas tu bila kita tindih graf yang tu, nampak bawah dia Dah cantik sikit dah. Tak ada bawah motor ni. Clear je. Ujung pun ada tambah juga. Yang biru tu lah. So powernya jadi 26 horsepower. Torque dia 10. Okay, kita tengok macam ni pula. Buka tu macam ni. Okay. So minyak ujung ni masih selamat lah untuk dibantai. Betul-betul ujung ni 12.3. 13 dia pergi. Tapi ni okey lah cun ni. Maksud 12 ni masih line ni 13. So boleh dalam 12.3, 24 je. Cun lah. So sesuai untuk lock. So kereta graf dia pun cantik. Kat bawah ni tak tercedok. Nampak ni. Dia boleh terus tegak naik ke atas. Cun. So GPS. Right, so sebelum aku nak test motor ni, aku nak tukar sprocket sebab motor dia ni masa pakai open, pergi ride tu dia layan angin highway. Lepas tu ada motor-motor yang kuat depan layan angin. So dia pakai 30. Bagi aku 30 macam tak sedap kalau nak try sekilo jalan lurus. Lagi-lagi pula motor ni 4 speed saja So aku nak naikkan 3 mata, 3-3. Overrev tak apa. Overrev lagi senang kita nak baca mesin. Daripada dia kendur sangat nanti lagi payah kita nak set kan. Jadi lepas dah tukar sprocket ketiga nanti, aku akan payung korang onboard kejap. Kita akan bawa tengok feel dia. Tapi aku berani jamin exhaust ni yang model baru ni antara yang paling sedap sekali brake pressure TS Racing. Untuk yang nak pakai bisu tapi ada power. Ni.
kita tadi test 35, 38, 35 TS racing, cutting standard, back pressure, exhaust untuk LC yang terbaru. Okey, dari segi bawa tadi korang dah dapat feel memang clean, tak ada bobok. Aku rasa version yang terbaru ni paling mantap sekali kalau korang nak pakai cutting standard. Bunyi dia tak adalah bising sangat, tapi ada sikit bass. Tapi tak ada bising. Bawa tengah hujung memang sedap. Tak ada macam version yang dulu-dulu masa first korang perasan dia bobok sangat, sampai dengar bunyi enjin bising. Okey. Jadi bawa memang feel okey, fitting okey. Aku rasa memang ini yang paling antara perfect lah, yang version yang terbaru ni. Jadi test GPS tadi macam korang tengok, 1 kilo tepat dapat 160, 1.5 dapat 165 GPS. Mantap kan. Jadi itu saja aku nak share untuk episod kali ni. Aku rasa memang boleh sangat exhaust ni kalau korang nak pakai, yang mana nak beralih kepada exhaust yang senyap, bisu tapi ada power. Ni TS Racing yang terbaru ni geng. Okay, untuk LC. Alright. So kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Semoga korang sihat-sihat selalu. Okay, ciao.